Assalamualaikum, saya sekarang berada dekat Dena Resort. Di salah satu resort yang beachfront lah dekat Kuantan ni. So saya nak kongsikan satu ilmu yang saya baru dapat daripada mentor saya tadi. Saya tak hadir live, saya tak hadir ceramah tu secara berdepan, tapi saya dengar melalui salah satu video yang penyimpan emas bawah bimbingan beliau rekodkan video waktu mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i bagi ceramah dekat Indonesia. So apa mentor saya bagi tahu ialah bila kita simpan emas, kita bukan nak simpan logamnya, kita nak simpan nilainya. Kalau tuan-puan nak simpan logam yang sangat banyak, lebih baik tuan-puan beli besi. Kerana pada harga yang rendah, tuan-puan boleh dapat besi yang sangat banyak ataupun logam yang sangat banyak. Tapi bila tuan-puan nak simpan nilai kekayaan tuan-puan dalam bentuk logam yang sangat mampat, nipis dan kekal nilainya, tuan-puan memang kena simpan emas. Dan emas ni dia memang terbukti nilainya kekal. Sebab apa? Pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW, 1 dinar emas boleh beli seekor kambing. Tahun kita sekarang 2026, 1 dinar emas masih lagi boleh beli seekor kambing. Walaupun 1 dinar itu hanya beratnya lebih kurang 4 gram lebih sikit. Ringan je 4 gram, tapi boleh beli seekor kambing. Jadi bagi tuan-puan yang nak kekalkan nilai kekayaan tuan-puan dengan simpanan emas, saya boleh bantu. Boleh rujuk video pin saya supaya saya boleh bimbing anda daripada A to Z. InsyaAllah, bawah bimbingan saya Dr. Umar.